Apa? Nora ada dengar Aslin marah mak dia. Dia cakap kalau nak buat aksiden tu, jangan buat teruk sangat. Jangan sampai cala ke, cacat ke. Lepas tu kalau nak buat hilang ingatan pun, jangan lama-lama sangat. Sebab dia kata dia tak pandai menipu. Ya Allah Nora, betul ke apa yang kau dengar ni? Ya, Aunty. Tapi itulah, Nora tak beranilah kan nak cakap dekat Uzam. Sebab takut dia mesti tak percaya. Ni pun Nora cakap dekat Aunty pasal Nora baru je teringat Aslin tu bertelefon semalam. Allahu Akbar. Aunty tahu Aslin ni memang budak yang kurang hajar. Tapi Aunty taklah sangka sampai dia sanggup plan macam tu Tapi kan Aunty, agak-agak kenapa diorang plan macam tu? Entahlah. Mungkin... Korang cakap apa ni? Tak ada apa-apa. Tak ada cakap apa-apa kan? Betul ke apa yang aku dengar ni? Cakaplah! Ya, I dengar macam tu lah. Tapi I tak tahulah kalau I tersalah dengar kan. Sebab lepas tu I tak ada tanya dia ke apa. You pun tahu kan, I bukannya rapat sangat dengan dia. Suka